Ini Dewan Undangan Negeri Terengganu meluluskan satu usul tiap seorang adun wakil rakyat YB PAS boleh buat pinjaman maksimum RM200,000 tiap seorang untuk beli kereta baru berkuat kuasa 29 Oktober 2025. Hari ini kita tahu di Terengganu ada pembentangan belanjawan Negeri Terengganu 2026 oleh Menteri Besar Dr. Samsuri, yang mana Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri luluskan peruntukan RM16 juta untuk 32 adun PAS buat pinjaman pembelian kereta baru tiap seorang RM200,000. Maksudnya tak lama lagi ni orang Terengganu, tak lama lagi wakil rakyat kawasan korang boleh beli, boleh bawa keluar kereta baru. Boleh buat kereta baru, boleh buat pinjaman guna duit kerajaan negeri, beli kereta baru. Adalah 2 tahun lepas kita dah tahu kerajaan negeri dah keluarkan modal besar beli Mazda untuk menteri besar, untuk exco apa semua. Hari ni lulus lagi, lulus